Sekarang ni aku dekat Angsana Mall ni. Dulu nama dia GM ya. Dulu muda-muda aku selalu datang sini, tapi lama tak datang. Sekarang ni aku datang pula tengok bulan Ramadan dekat nak raya ni. Lubuk mencari baju raya macam-macam mana. Jom. Kak. Ya. Wah, cantik baju semua Wah. Ini ada banyak design Kak? Banyak design. Jangan lari kat mes sini. Banyak design Kak Okey, jadi berapa harga semua ni? Harga dia 260. Satu set macam ni lah. Kita boleh diskaun. Boleh diskaun lah. Family boleh diskaun lah. Tengok ini kalau bagi Mak Wi pakai ni. Lawa weh. Kalau boleh untuk Mak Wi memang confirm suka. Bukan Mak Wi tu bini lah Kak. Mak Wi nama dia. Bini tu lagi bagus. Bini lagi bagus. Kira dia ada memang set untuk laki-laki perempuan lah ni. Ada. Tu yang kita atas tu. Cantik. Rambang mata tengok sini macam-macam design. Di sini ada berapa design sebenarnya? 7 atau 8 design. Semua set ada set family. Paling kecil tu daripada setahun. Daripada setahun pun ada dah? Daripada setahun. Setahun sampai 80 tahun pun ada? Boleh. 1 tahun pun boleh. Lepas tu dikira ada 7 hingga 8 design. Lepas tu colour banyak macam-macam colour Colour dalam 30 colour lebih macam tu lah. 7 design lepas tu 30 colour. Itu untuk perempuan? Untuk perempuan, untuk lelaki. Lelaki pun sama juga? Lelaki 7 design kak? Kalau lelaki biasa Melayu lah. Dia selipit dia satu design. Ya biasa. Satu design? 2 design. Ada pesak. Jadi okey, Kak huraikan sikit apa yang total ada pattern kat sini. Macam contohnya ni songket. Ada songket, ada broket, songket tabung, ada cotton. Buat baju Melayu. Untuk lelaki lagi ada apa? Lelaki tadi ada 2 design. Ada kurta. Tengok macam-macam ada kat sini. Raya pun nak sampai ni. Ada apa promosi ke? Ada. Banyak yang promo datang. Banyak yang promo? Banyak. Contohnya bagi sikit promosi. Kalau baju Melayu kita free datang. Okey, betul? Adalah sampo raya. Harga terendah start daripada berapa duit sini? Daripada 50. Daripada RM50 dah boleh dapat satu set lah? Ya, boleh satu set. Itu yang nak dengar tu. Dan juga paling mahal apa? Paling mahal 260. 260. Tengok, daripada murah sampai premium ada macam risau. Tengok macam-macam design dekat sini semua. Lawa macam-macam pattern dekat sini. Aku nak beli satu set ni. Boleh lah raya-raya nak beraya rumah orang. Takkan nak pakai baju biasa tak? Kenalah pakai baju raya. Baju Melayu ni. Tengok colour ni lawa. Kita try tengok. Tengok. Smart. Tapi kain ni betul-betul licin. Tak rasa licin ya? Kain ni memang licin betul ya kain ni? Ni kain jenis apa ni bang? Ini kita ada 2 kain. Kita pakai kain perskin dengan sakura. Yang paling penting kain kita memang tak panas lah kalau pakai. Ya, memang terasa sejuk dia. Tak panas terasa sejuk, nyaman je. Ni brand apa ni? Ni Eksklusif Balkis. Okey, jadi tapak dekat Greentown Mall ni, Angsana Mall. Angsana Mall dekat tingkat 1 ni dekat bazar apa tadi? Bazar Warisan kat dalam ni. Kau boleh masuk tengok. Okey, aku rasa yang kalau lalu ni menampak banyak-banyak pattern, banyak colour, itulah dia kedai ni. Ini beza dia. Ni jenis sakura, ni jenis pearl skin. Kau nampak dia jenis macam kasar-kasar sikit. Tapi dia sejuk, pegang rasa sejuk. Okey, ni jenis licin sikit. Tengok pada minat seseorang tu lah. Tengok macam mana. Tapi lawa, selesa, memang selesa. Pakai selesa, elok. Lagi satu yang special kat sini, design semua in-house kan. Semua akak buat sendiri Okey, jadi kau nampak eksklusif Balkis ni. Ini dia owner dia. Inilah Kak Balkis kita. Jadi mau datang cari baju raya boleh direct cari Kak Balkis ni. Okey, memang akak semua design sendiri. Ya, semua. Hebat akak Kalau kita orang tak ada ambil tempahan, semuanya dah ready made. Kalau nak kena datang cepat. Kalau habis-habis lah. Kalau habis-habis, dia limited. Tiap tahun kita orang tukar stok. Tiap tahun tukar stok. Tiap tahun kita orang akan tukar semua patong. So macam design tahun lepas kita orang tak ada masuk dah. Ni latest punya baru punya design tahun 2025. Paling baru punya design. Tunggu apa lagi? Datang sekarang ke Angsana Mall Padu. 4 kilo aja anda kamu. Waktu operasi 10 pagi 10 malam, buka setiap hari sampai raya.